Untung ke simpan emas 1 gram macam ni? Ada orang yang kata beli emas 1 gram ni rugi. Betul ke? Setiap kali penyimpan emas saya tanya soalan begini, saya akan tanya balik, apakah tujuan mereka simpan emas? Apa-apa pun keputusan untuk keluarkan emas fizikal, semuanya berbalik kepada tujuan kenapa tuan-puan simpan emas. 1 gram macam ni adalah emas 999. Walaupun emas ni halus dan kecil, ianya bernilai lebih kurang RM500 sekarang. Ada emas, maknanya ada duit. Bayangkan, dalam keadaan darurat, tuan-puan masih lagi mampu untuk beli belanja dapur satu keluarga untuk 1 bulan dengan menggunakan 1 gram ni. Simpanan emas 1 gram begini bagus untuk tujuan yang mana tuan-puan boleh jual dan dapat hasil jualan dengan jumlah yang kecil. Contohnya jika tuan-puan simpan untuk dana persaraan, belanja makan bukan besar sangat pun, jadi boleh jual emas sikit-sikit hanya bila tuan-puan perlu nak pakai duit. Kalau tuan-puan ada 12 keping, maknanya tuan-puan tak perlu risaukan belanja dapur untuk 1 keluarga selama setahun. Cara yang terbaik untuk tuan-puan dapatkan emas keluaran Public Gold adalah dengan menabung di akaun emas GAP. Cukup 12 bulan, tuan-puan ada pilihan untuk keluarkan 12 keping gold bar 1 gram macam ni, 2 keping gold bar 5 gram macam ni, ataupun 1 keping gold bar 10 gram begini. Jadi jangan lihat harga emas kerana harga emas yang murah semestinya dah menjadi sejarah. Tuan-puan akan nikmati harga murah tahun hadapan ke tuan-puan mula menabung emas hari ini. Jika tuan-puan dah bersedia nak mulakan tabungan bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik beg biru di bawah. Tinggalkan nama dan nombor telefon untuk saya bantu daftarkan akaun emas tuan-puan hari ini.